ada pengguna U-Mobile, siapa yang nak stop auto renew tu, boleh type bintang 118 bintang 10551H. Lepas tu bolehlah tekan call. Okay, bila tekan call nanti dia akan keluar macam ni. Okay, pilihlah nombor 5 tu, type je kat bawah tu nombor 5. Lepas tu tekan send. Kemudian dia akan keluar lah yang servis yang kita selalu ambil. Kalau 30 lah, kalau macam 25 lah, macam ni kita ambil 25 dia punya servis tu, dia punya package tu. So kita pilih lah nombor 1 dan kita tekan send. Okay, lepas tu kita akan tunggulah sehingga kita dapat SMS pengesahan. Nanti bila dapat pengesahan tu, macam contohnya macam ni, maksudnya dia dah proses. So lepas ni bila tamat je kita punya package ni, dia tak ada dah, dia auto renew bila kita top up. Jadi dia akan tunggu kita subscribe dulu, barulah dia tolak. Sekian.